Apa yang menyebabkan kita sulit baca Quran? Dosa kita. Itu je. Kalau rasa, kenapa ya aku ni sulit baca Quran? Kenapa aku ni payah baca Quran? Kenapa aku ni beralasan baca Quran? Dah tak payah fikir panjang. Dosa. Sebab dosa kita. Sebab itu menangilah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar banyak-banyak. Istighfar. Ya Allah, tidak ada yang menghalangi aku daripada buat baik kecuali boleh jadi dosa aku sendiri. Ada ke orang yang halang kita baca Quran kat rumah? Saya nak baca Quran, Ustazah, tapi suami saya menepis tangan saya. Ada. Subhanallah. Kadang-kadang kita terpandang Quran dan terdetik dalam hati, aku ni dah lama tak baca. Apa yang menghalang kita daripada baca Quran? Beratnya beban dosa kita sendiri. Percayalah benda tu, tuan-puan. Sebab bila kita percaya benda tu, kita pun rasa cepat-cepat nak taubat kan? Nak istighfar, dan kita akan fight. Tak nak lah, aku dah ambil Quran ni, banyak benar dosa aku ni. Kalau tak, nanti tak ada takut-takut kan, tak menyakut. Jauh lah hidup aku dengan Quran pada bulan-bulan sebelum ni, pada tahun-tahun sebelum ni. Ibaratnya, ya Allah, biar turun Quran ke hati aku Ramadan ni. Biar berbekas ayat Quran ke hati aku Ramadan ni. Biar turun kat rumah aku Al-Quran Ramadan ni, ya Allah. Dengan maksud kita sekeluarga akan menjunjung titah perintah yang terdapat dalam Al-Quran, yang merupakan titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan niat kita, kuatkan keazaman dan minta pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sekarang. Ya Allah, tolonglah bagi aku dapat menghidupkan Al-Quran, ya Allah, sepanjang Ramadan ini dan kemudian seterusnya sampai aku mati. Ya Allah, mulailah Ramadan ini membina aku menjadi ahlul Quran. Doa, minta